adalah duit lama. Duit dari mana ni? Ni Melaya. Ni duit Melaya Ni dulu. Nampak tak? Macam muka Ronaldo lah. Ronaldo. Duit muka Ronaldo. Okay, let's go. Kita akan ke part 2 untuk tengok dia anda punya duit kertas apa yang dikumpul. Sebab ibu pun sebelum ni ada pernah tengok. So kita nak tengok sekali lagi. Marilah kita tengok. Tunjuk apa ni. Apa? Dia apa? Nak juga tunjuk. Okay, so jom. Kita nak tengok ni lah. Ni Apa? berharga. Berharga. Mana dah kau berharga? Okay, jom. So kita tengok yang satu. Okay, kita tengok yang ni dulu. So jom kita tengok. Nampak? Ini adalah duit lama. Duit dari mana ni? Ni Melaya. Ni duit Melaya Ni dulu. Nampak tak? Macam muka Ronaldo lah. Ronaldo. Duit muka Ronaldo. Kenapa pula Ronaldo? Nampak tak? Ini Duit dari mana ni? duit Malaysia lah ni. Nampak ni Melaya. Tapi kenapa jadi macam ni? Ya, dulu macam ni. Ibu ni nak cerita ni panjang sejarah Malaysia ni, okey? Panjang. Ini maksudnya ini sebelum merdeka rasa ni. Duit ni sebelum merdeka lagi. Nampak ni. Bestnya duit ni. So dulu ada RM20 tau. RM20 yang jenis macam ni. Besar. Nampak tak? Tengok tahun tu, tahun 1941. 1 Julai 1941 duit ni. Dia ada tahun kan? Kita tengok ada tahun. Nampak ni. Dia ada tahun 1941. Ni apa? Ni Japanese government. Wah, mana dapat Japanese government. Yelah, anda kau ni dia memang kolektor. Nampak ni. Ni RM20. Kaya, you ingat tak you? Ada RM20 ni, jenis ni. Ingat tak? RM20. Tak ingat tu. Ni ada RM50. RM50 dulu colour macam ni. Cantik. Nampak ni. Besar-besar tu kan. So bila anda sakit ni, ibu mengambil balik kenangan anda yang suka sangat collect duit. Ni semua duit original Ni semua original. Ni dari mana? Ini yang orang panggil pokok pisang tu ke? Yang apa you? Duit apa pisang-pisang apa? Ni macam ni. Pisang goreng. Dalam sejarah mesti you tahu punya. You kan power sejarah kan? Duit pisang, duit pisang apa tak? Ni aku ni pun tak tahulah. Pisang goreng. Tak belajar? Adalah, I pernah dengar lah pasal duit pisang-pisang tu. Tak kotor. Tak kotor. Tak kotor ya. Sebab anda jaga. Nampak ni? Jangan usik anda punya. Jangan usik anda punya. Ni negara mana ni? Ni Singapura. Ni Singapura. Tapi I don't. Ibu tak tahu tahun bila punya jap. Singapura. Dia ada tahun tak? Ni? Ni kan. Wih deh. Wah, saya nampak ni. Duit Singapura. Singapura. Okay. Singapura. $2 Singapura. Ni semua Singapura. Wow, banyak yang Singapura lah. Singapura, ya. Banyak yang Singapura. Ada ringgit. Ya. Bukan ringgit, dia panggil dolar ni. Dulu tak ada. Ni Bank Indonesia RM100. Indonesia, orang Indonesia mesti tahu. Tapi I tak tahu ini zaman bila punya. Anda kaya lah. Anda kaya Kan? Ni RM500. RM500 Indonesia. Ni Malaysia dengan Indonesia dengan Singapura ni. Ni RM1,000. Adik. RM10,000. RM10,000. Wow. RM10,000. Yelah RM10,000 ni tak adalah bahasa mana. Dia bagi rupiah. Bank Indonesia. Ni Australia. Wow. Australia. Dulu ada kawan anda duduk Australia. Saudara pun ada duduk Australia. So dapatlah duit Australia kan. Nah, simpan lalu. Mana 200? Ni 200. Tak ada apa. Ni bank apa? England. England. Sebab tu Elizabeth. Ni dia apa? Wah, aduh. Ni $1. Okay, so ni satu dah tengok. Kita tengok yang ni pula. Okay, ada satu lagi album. Okay, kita akan tengok. Ni duit Malaysia. Muka Ronaldo lagi. Nampak? Muka Ronaldo lagi. Julai 1941. Ni RM1. Tapi dulu dia panggil dolar kan? Duit Malaysia ni. Dulu. Singapura. 1941. Ni Malaya ni. Malaya. Currency Malaya. Ni wow, betul. Yalah, ni duit Malaysia. Ada tulisan Nampak ni, dia punya nampak ni. Ada tulisan Jawi. Duit Malaysia ni. Ni RM1 dulu. Wow. Nampak ni. Tapi duit ni dia tak ada tulis tarikh bila. Dan negara Malaysia. Kaya lah anda ni.
Ni RM1 lama juga. Lamanya. Apa ni? Ibu bangga jugalah sebab anda dia memang kumpul. Dia memang kumpul sebab dia boleh kata apa, nanti anak-anak cucu boleh tengok. RM2. Duit lama. Nah, ni dapat RM2 dah. Ni RM2. Ibu pernah merasa jugalah duit ni. RM5. Ni RM5 dulu juga. Yang ni pun sempat ibu dapat guna RM5. Bukan ni, yang ni ibu sempat guna yang ni. Bukan yang ni. Yang ni lama lagi. Yang ni ibu sempat guna RM5 ni. Tak tahu. RM5 ni tak pernah. RM5 ni pernah. Ni biasalah, ni duit kita dah guna. RM2 sekarang tak ada. RM2 tak ada yang ni. Yang ni dah tak ada. Dah tak ada dah. RM1. RM10. Ni RM10. Ni RM10 lama. Ni RM10 lama. Nampak ni. Ni RM10 baru yang kita dah pernah guna. Ini dah duit barulah. Ini adalah RM20 lama. Ni. Yang ni sempat kita guna. Sempatlah ibu pakai jugalah. Tapi memang lama sangat ni. Ini dah lama. RM20. Ni kita dah pernah nampak. Ni kita. Ya, ni duit belanja korang betul. Ni duit belanja korang betul. So ni semua ni duit baru. So itu saja. Yang rasanya ada lagi, cuma kita tak perasan je lagi. So yang ni memang kita akan simpan. Ibu tak akan simpan sebab ibu jauh. Jadi ibu akan bawa benda ni dekat adik ibu nanti. Adik ibu akan simpan. Adik atau kakak ibu, tapi kakak ibu mungkin tak laku adik ibu sebab adik ibu ada rumah sendiri kan. So kita akan bagi sekejap lagi bawa dia ni. Adik ibu akan simpan. So itu sahaja ibu berkongsi duit-duit lama. Kalau korang tak pernah tengok, ibu tunjukkan lah. Kalau yang kolektor duit-duit lama ni mesti akan faham lah diorang punya feelings kan. Simpan duit-duit lama ni. Duit-duit lama ni sangat berharga ya. Kalau kita jual balik pun dia sangat-sangat mahal. Jadi ianya sangat berharga. Jadi ibu akan menjaga jugalah apa minat my mom ni. Ibu akan jaga. Ibu tak akan jual. Korang jangan tanya ibu nak jual ke tak. Tidak. Jawapannya tidak. Sebab selagi my mom ni masih hidup lagi, ibu tak akan pernah nak usik harta benda dia. Dia tak akan pernah. Dalam walaupun dia ada keadaan sakit macam tu, ibu akan jaga lagi. Adalah macam tu. Ibu akan bawalah ke anak cucu kan. Mak kita macam tu, kita pun kenalah ada macam tu juga kat mak kita. Untuk anak cucu kita esok nak tengok kan. Macam tu. Okay. Banyak benda yang sentimental value yang ibu nak tunjuk sebenarnya. Tapi so far yang ni dulu kita tunjuk. Okay.